Ada orang tanya, jika seseorang dia mahu buat udhiyah tapi dia tak mampu pada hari raya, boleh ke dia awalkan untuk udhiyah sebelum dia balik kampung? Kalau maksud dengan diawalkan di sini, maknanya dia buat sebelum hari raya dia nak buat, tidak sah. Kerana udhiyah itu ada baginya masa yang tertentu. Masanya mula setelah terbit matahari pada 10 Zulhijjah yang ia adalah hari raya, dan berlalu setelah itu waktu yang cukup untuk menunaikan 2 rakaat dan 2 khutbah. Maka kalau belum berlalu masa ini, maknanya belum masuk waktu untuk udhiyah, jika buat semilihan sebelum itu, maka tidak sah sebagai udhiyah. Maka orang ini kalau dia memang nak balik kampung dan dia tidak dapat nak kekal untuk nak semilih udhiyahnya di hari raya, senang dia wakilkan kepada orang untuk buat oleh pihaknya.